Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dialog My Channel. Dekat tangan saya ni ada satu produk daripada Safi, iaitu minyak zaitun Safi. Minyak ni kita boleh guna untuk letakkan pada rambut dan juga kita boleh guna untuk kulit. Jadi adalah pelembap lah untuk kulit. Kita jadikan dia sebagai pelembap untuk minyak rambut, untuk jadi kita bagi rambut kita nampak lembap. Alright, yang ni pure olive oil, nutrien asli untuk rambut dan kulit. Produk daripada Safi Malaysia. Minyak zaitun sejati. Minyak zaitun sejati Safi merupakan pelembap semula jadi yang diperkaya dengan vitamin A, C dan E, berupaya memelihara kelembapan serta kesihatan kulit dan rambut. Formulasinya yang lembut, mudah meresap tanpa kesan berminyak dan melekit. Okey, kebaikan minyak zaitun sejati dia kata apa? Sesuai untuk minyak urut. Guna urut pun boleh, menegakkan solekan, melembapkan kulit dan juga untuk rambut lah. Okey, yang ni untuk 150 ml. Kalau anda tengok ni saiz dia lebih kurang besar tapak tangan saya lah. 150 ml. Yang ni saya boleh guna satu keluarga. Memang kita pakai satu keluarga. Saya, anak saya, wife saya, semuanya menggunakan Safi zaitun yang sama lah. Ada yang pakai dekat rambut, ada yang nak buang dekat lengan, kat kulit, tidak masalah lah. Guna untuk buang solekan pun boleh. Okay, produk kedua yang saya ada ni adalah Safi juga, iaitu Safi Naturals, pembersih muka, menyegar dan mengecilkan pori. Yang ni pembersih muka ekstrak mentimun, organik dan habatus sauda. Okey, yang ni sebenarnya adalah saya punya memory lah ni, lama dah mentimun ni. Dia punya ekstrak mentimun yang Safi buat untuk pencuci muka ni memang dah sangat lama. Saya ingat lagi saya pakai first time pakai produk Safi mentimun ni pada umur saya berapa belas tahun 15 tahun. Masa saya tingkatan 3. Cuma masa tu tak pasti dia ada campuran habatus sauda ke tak. Tapi saya ingat lagi sampai sekarang, ini adalah saya punya pilihan pencuci muka. Yang ni pun sama, satu family boleh pakai. Jadi saya beli satu je. Wife saya pakai, anak-anak saya pun pakai pembersih muka yang sama. Saya suka wangian dia, bau ni, bau mentimun dengan khas habatus sauda. Tapi memang menggamit memori lah, sebab ingat bila pakai pencuci muka ni, setiap kali cuci muka teringat zaman persekolahan. Jadi pembersih muka ni kalau kita tengok ekstrak daripada mentimun dan habatus sauda. Okey, dia punya ingredient tu dia boleh baca lah. Memang okey lah, so far semuanya okey. Satu lagi produk yang saya nak sharekan kepada anda semua dalam video ni ialah Safi shampoo keluarga anti kelemumur, vitamin B dan E. Dengan vitamin B dan E, hari ni untuk video ini semuanya warna hijau. Tema video kali ni adalah warna hijau muda. Jadi anda boleh tengok semua kalau warna hijau. Yang ni shampoo untuk keluarga. Yang ni dia ada ekstrak limau purut, mengandungi vitamin B dan E. Yang ni pun saya guna lama lah. Yang ni ingat dari dulu pun kita pakai. Tapi yang ni shampoo ni saya ingat saya pakai selepas masuk universiti lah, saya start pakai lah. Walaupun produk ni dah lama juga. Harga dia tak terlalu mahal dan tak terlalu murah. Dia sedang-sedang. Jadi sesuai lah untuk keluarga. Kita beli satu saja, boleh guna ke semuanya, isteri, suami dan anak-anak. Alright, inilah dia pilihan saya dan keluarga saya. Ni pun dengan persetujuan isteri juga kan. Kalau saya beli, isteri tak nak pakai, saya pakai seorang sajalah. Tapi so far setakat saya beli ni, daripada saya sebelum ada anak lagi, baru kahwin kan, sampai anak 4 orang, kami masih setia dengan Safi. Cuma kadang-kadang ada waktu bajet kurang sikit, kita beli yang eco lah, itu murah. Tapi tak boleh nak dapatkan kualiti sama macam Safi. Harga yang mampu milik, tetapi kualitinya memang sangat cemerlang. Jadi untuk anda yang berminat mungkin nak pakai produk kebersihan ataupun kosmetik jenama Safi ni, anda boleh check out link di dalam video. Link pembelian ada di dalam video. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Assalamualaikum. Bye bye.